Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita akan bercakap tentang persamaan antara Nur Muhammad dengan Primordial Paganism. Sebab bila saya baca buku ni, tesis ni bagus dia cerita Nur Muhammad adalah primordial. Dalam Islam tak ada sebutan primordial, tak ada. Primordial yang mencipta itu ini tak ada. Dalam Islam yang mengatakan primordial ataupun ciptaan terawal, ciptaan pertama ni mencipta benda-benda lain daripada primordial, tu tidak ada. Sebab tu saya dari dulu sampai sekarang saya sentiasa cuba nak memahamkan golongan Nur Muhammad bahawa apa yang anda bawa bukan daripada Islam. Tak ada Quran yang sebut benda ni, tak ada hadis sebut benda ni. Jadi bila tak disebut, maknanya memang tidak ada di dalam Islam dan bukan daripada Islam. Tesis ni ditulis oleh orang yang faham perkataan Al-Farabi. Maknanya mereka memang ahli, orang yang pakar dalam teks-teks ataupun manuskrip daripada Al-Farabi sendiri. Saya tak mau orang kata, oh Hadi baca kitab tu bukan dia reti apa pun. Dia mencedok ikut faham dia aja. Okey, no Saya ambil daripada, kita tengok sama-sama. Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Tajuk dia, Kajian Kritis tentang Asal Mula Penciptaan Alam Semesta, Pemikiran Emanasi Al-Farabi dan Nur Muhammad serta relevansinya dengan sains moden. Ciptaan Allah Ta'ala ni ghaib. Ghaib tu mana kata kita tak tengok pun, tak nampak pun. Bahkan sampai sekarang kita tak tahu pun apa itu ciptaan-ciptaan Allah yang terdahulu daripada kita. Okey, kita tengok apa kupasan daripada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tengok tu dengan tarikh apa semua siap. Ini bukan benda kecil-kecil Ini bukan tulisan orang-orang bodoh tau. Ini tulisan orang educated. Tengok yang saya gariskan warna merah tu. Dalam tradisi pemikiran Islam, tema ini tidak hanya dibahas melalui pendekatan teologis, tetapi juga melalui eksplorasi filosof dan metafizik oleh para pemikir besar seperti Al-Farabi. Di sisi lain, dimensi spiritual dan tasawuf memperkaya pandangan tentang asal-usul alam semesta. Salah satunya melalui konsep Nur Muhammad. Konsep ni boleh dijadikan akidah ke? Konsep tak boleh dijadikan akidah. Jadi kita tak tahu pun yang macam mana konsep ni boleh dijadikan valid, sedangkan kita tak tahu pun dia wujud macam mana. Nak dijadikan akidah tak boleh. Sebab dia kata konsep. Konsep bukan satu akidah. Akidah ni perlu diyakini, perlu diimani. Seperti mana Al-Quran dan hadis. Tapi orang kita sekarang mempertahankan Nur Muhammad sebagai satu akidah. Sedangkan orang yang educated menganggap ni konsep. Mana kata boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kita tengok tulisan yang warna biru tu pula. Al-Farabi seorang filosof Muslim terkemuka abad ke-10. Konsep emanasi, yakni pancaran daripada Tuhan ataupun limpahan cahaya lalu membentuk alam semesta. Kita tengok konsep emanasi ini memberikan penjelasan yang sistematik tentang hubungan antara wujud mutlak dan kosmos material. Al-Farabi juga berusaha menyelaraskan pandangan filsafat Yunani, khususnya dari Aristotle, Plotinus dengan ajaran Islam. Maknanya Al-Farabi tak ambil daripada Quran, tak ambil daripada hadis, melainkan daripada Aristotle dan Plotinus. Lalu dia sinkretism dengan ajaran Islam. Sinkretism ni macam saya sebutlah, sinkroniskan, cuba menyelaraskan antara pahaman Aristotle, Plotinus dan ajaran Islam. Bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Bukti jelas di sini. Jadi kalau kita nak kata dia satu akidah, ini adalah satu pembohongan di dalam agama Islam. Orang akan kata, Hadi, hang tak tahu Nur Muhammad, hang jangan sembang. Aku nak abad kat hampa, aku duduk dalam kumpulan Nur Muhammad 20 tahun. Okey, kita tengok lagi.
sehingga menghasilkan sintesis. Dia tapih dah. Sehingga menghasilkan sintesis unik. Dia cuba menyelaraskan fahaman Aristotle, fahaman Neoplatonism daripada Plotinus dan Islam supaya nampak seolah-olah seiring, seia, sekata yang tetap relevan dalam diskursus filsafat hingga saat ini. Filsafat ni fikir saja, bagi hujah, bagi nampak logik tu saja. Bukannya satu benda nyata. Kita nak dalil yang endorsekan fahaman ni. Sedangkan Al-Farabi sendiri pun membuat pengakuan. Dia ambil daripada Aristotle dan Plotinus. Bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Jadi kita kena faham bagi betul-betul. Sementara itu, tradisi tasawuf menghadirkan pendekatan lebih spiritual melalui konsep Nur Muhammad. Bila sebut spiritual ni, semangat ni ataupun batin ni, jangan cerita Islam saja tau. Hindu ada, Buddha ada, Kristian ada, Yahudi pun ada. Segala agama dalam dunia dia ada spiritual dia. Jadi spiritual bukanlah satu bukti mengatakan ajaran kita betul. Sebab kalau kita claim, aku pernah jumpa Nur Muhammad, aku jumpa Syekh tu, aku jumpa Syekh ni, itu bukan bukti yang mengatakan ajaran tu betul. Sebab agama lain sama. Kalau nak tahu, tengoklah masyarakat lain pun percaya tentang mitos, tentang magic, tentang jampi. Semua mereka, apa yang ada pada kita dalam Islam ni ada pada agama lain. Jadi benda tu jangan dijadikan sebagai bukti bahawa ajaran kita betul. Dalam doktrin, bila dia kata doktrin, itu bukan akidah. Itu adalah satu pemahaman, bukan akidah. Bila dia kata akidah, dia kena ada wahyu, dia kena ada hadis. Bila sebut doktrin, tak perlu wahyu, tak perlu hadis. Mana kata tak termasuk dalam akidah. Jadi buat apa kita nak cerita benda-benda yang buang masa seolah-olah benda ni akidah Islam? No, sebab ini bukan. Kita sambung lagi ya. Dalam doktrin ini, Nur Muhammad dipahami sebagai cahaya primordial. Okey, lagi saya cerita bab primordial tu. Yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan. Cahaya ini menjadi substansi metafizik yang melahirkan seluruh entiti di alam semesta. Ini satu penipuan, ini satu pembohongan. Sebab seolah-olah alam semesta ni dibuat daripada benda yang dah ada dah. Seolah-olah nak menunjukkan bahawa alam semesta ni dicipta dari benda yang dah ada. Sedangkan Imam Ghazali di dalam Tahafut Al-Falasifah mengatakan bahawa alam ini dicipta daripada tak ada kepada ada. Bercanggah dengan Imam Ghazali. Ajaran-ajaran ni walaupun bercanggah dengan Imam Ghazali, walaupun Imam Ghazali hentam dengan teruk di dalam Tahafut Al-Falasifah, tapi dia duk kata Imam Ghazali sebut, Imam Ghazali sebut. Kalau nak tahu Imam Ghazali tu sebut apa, baca kitab Imam Ghazali yang pure. Betul-betul kitab Imam Ghazali. Betul ke? Senang nak baca manuskrip. Ni jangan jadi tak cerdik sangat. Setiap buku yang nak ditulis semula tu kena pergi buat rujukan di perpustakaan manuskrip. Kemudian ada orang lain akan endorsekan kitab ni. Betul, ini dia ambil daripada kitab Imam Ghazali. Bukannya main ambil, ni dalam kitab ni aku jumpa dia sebut nama Imam Ghazali. Senang banyak lah kalau macam tu. Itu bukan disiplin ilmu. Nanti orang akan kata, ni Adi hang ambil daripada kitab Al-Farabi, tiba-tiba hang bawa keluar tesis. Ni nak habaq kat apa? Tesis ni memperjelaskan apa yang ada dalam kitab Al-Farabi. Apa yang ada di dalam kitab Al-Farabi dikupas oleh ahli dia. Aku bukan ahli dia. Jadi aku kena tengok ahli dia sendiri yang kupas. Baru kita faham. Kalau hampa baca kitab Farabi mentah-mentah, direct macam tu, tak kisahlah kitab mana pun, hampa takkan faham, aku kata. Bahasa dia susun tu memang bahasa yang untuk nak bagi orang awam tak faham. Tapi bila dikupas semula oleh ahli akademik dari badan-badan yang berautoriti seperti universiti, kita boleh baca, kita boleh faham. Jadi saya nak katakan di sini bahawa bila disebut primordial tu tak ada dalam Islam. Yang dikatakan primordial ni ataupun makhluk yang pertama yang menciptakan sesuatu selepas daripada dia. Ni contoh dia daripada Yunani. Ada Gaia, ada Chaos, ada Uranus.
Ni daripada Mesir. Ada Nun, ada Atum, ada Ma'at. Kan? Ini daripada Babylon ataupun Sumeria. Ada Tiamat, ada Apsu. Inilah primordial. Dalam Islam tak ada primordial yang macam ni. Inilah yang kemudiannya diubah oleh tamadun Yunani, membentuk pemikiran yang dibawa oleh Thales, Anaxagoras, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Plotinus dan ramai lagi. Ini asal daripada hak primordial ni lah. Bila aku tengok Tiamat ni, aku teringat satu band metal ni, Tiamat. Band Tiamat siap buat apa tu? Submarine Cry. Memanglah dia ambil tema Submarine Cry. Cerita pasal Tiamat ni. Apa yang saya nak katakan di sini bahawa jika anda masih berpegang dengan Nur Muhammad, tinggalkanlah ajaran Nur Muhammad. Saya dah lama dengan kumpulan yang berpegang dengan Nur Muhammad dan saya faham setiap satunya. Saya beritahu terus terang lah. Dulu saya baca kitab apa? Satu, kitab Ahmad Laksmana. Ni, Hakikat Insan. Kemudian Datu Sanggul. Ni, kitab Berencong 1, kitab Berencong 2. Ini yang aku belajar dulu. Jadi apa yang aku nak katakan, ini kepada sahabat-sahabat daripada Nur Muhammad, aku minta lah atas nama Allah Ta'ala, tinggalkanlah ajaran Nur Muhammad tu. Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis. Imam Ghazali tak pernah iktiraf kumpulan Nur Muhammad. Boleh baca dalam Tahafun Al-Falasifah bagaimana dia menghentam ajaran peripatetik yang dibawa oleh Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina. Kalau ajaran ni dah dihentam oleh Imam Ghazali, mana kata ajaran ni tak boleh pakai. Tapi sayangnya, walaupun Imam Ghazali dah hentam ajaran Al-Farabi ni kau-kau sekalipun, dia tetap berkembang menjadi bermacam-macam cerita. Nur Muhammad lah, itulah, inilah. Kalau nak tahu akal 10 yang dibawa oleh Al-Farabi, sebiji macam Kabalah. Kabalah pun ada 10. Dan setiap 10 tu dia ada nama dia yang sesuai dengan Taurat mereka. Saya tak buat video yang panjang seketui gedebum supaya apa? Penonton dapat faham pelan-pelan bahawa ajaran Nur Muhammad adalah ajaran yang terkeluar daripada pahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalaulah benar ajaran Nur Muhammad wujud, kenapa Al-Farabi tak pernah menyebut Nur Muhammad? Kenapa Ibnu Arabi tak pernah menyebut Nur Muhammad? Nur Muhammad mula disebut oleh Husain bin Mansur Al-Halaj. Dia yang mula memperkenalkan konsep Nur Muhammad. Dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada atas-atas pada dia lah. Termasuk daripada Al-Farabi dan juga Ibnu Arabi. Lalu dikembangkan dan diberi nama Nur Muhammad. Bukannya Nur Muhammad tu ada hadis daripada Rasulullah. Tak ada. Kalau tak percaya, boleh tengok penulisan Al-Arabi tentang cahaya penciptaan. Begitu juga Al-Farabi, cahaya penciptaan. Langsung tak menyebut tentang hadis Nur Muhammad. Maknanya hadis Nur Muhammad tu palsu. Hadis Nur Muhammad tak wujud. Hadis Nur Muhammad tak pernah wujud sebelum daripada zaman Husain Mansur Al-Halaj. Sekian, Assalamualaikum.